Wow, cantik ni. Gantung chandelier yang tinggi. Macam gini, banglo split level ni unik. Tak perlu perabot besar-besar. Perabot yang jimat ruang, smart dan moden sesuai. Pemilihan perabot dan cara susun atur tu yang penting. Okey, ini toilet untuk tetamu. Di tepi dapur ni ada satu sliding door. Dan di sebelah sana pun ada satu lagi sliding door. Pendek kata, berangin molek lah pengudara air di sekitar ruang makan, ruang family dan dapur. Okey, comel tu. Ruang dinding kosong di dapur tu pasang full cabinet bersambung dengan bar table menghadap ke ruang family. Comel letak peti sejuk antara sliding door dengan table top itu. Kalau comelnya tanda pokok pandan, pokok kantan, pokok terung, Macam-macam lah kalau rajin. Okey guys, menaiki tangga ke atas adalah master bedroom menghadap mini balcony yang cantik ni. Dan di sebelahnya sesuai sangat untuk bilik anak dara. Siapa beli rumah ni guys, rebate 2K untuk lampu dan kipas. Percuma lagi kos kewangan dan pindah milik. Siapa beli rumah ni dengan Kak Ni akan hadiahkan bungaan renek warna-warni letak ke balcony.